Ekspresi Jalur Gemilang Japan at Petronas yang akan berlangsung pada jam 10.30 pagi nanti di Petronas Tapah Plus arah utara. Kita ada 15 stesen terpilih di seluruh Malaysia, dan untuk di Perak, stesen ADR Tapak Utara iaitu di stesen Petronas, dan pada pagi ini kita mengedarkan 200 keping jalur gemilang yang berbentuk magnet kepada pelanggan-pelanggan Petronas yang terawal lah. Jadi dia terhad. Jadi pada yang masih lagi dalam perjalanan tu boleh singgah di sini, dan ini merupakan satu inisiatif Kementerian Komunikasi melalui Jabatan Perangan bersama dengan sahabat kami iaitu Petronas untuk kita menganjurkan program pada hari ini dengan misi yang utama adalah untuk menggalakkan rakyat Malaysia untuk mengibarkan jalur gemilang. Harapan kita bila kita telah pun mencetusnya, yang kita pun dah mula menyemarakkan dengan mengibarkan jalur gemilang, kita mohon kepada semua rakyat Malaysia dan tempoh ini dalam bulan kebangsaan inilah kita semua rakyat Malaysia bersama-sama mengibarkan jalur gemilang di rumah masing-masing. Saya bangga agak lah, pasal saya pun umur sama dengan mereka Mereka faham dengan apa sejarah Malaysia ni, erti kemerdekaan tu apa dia. Pertama sekali saya dah hidup lebih kurang 50 tahun. So benda ni melambangkan patriotik. Sayang saya isteri saya pada tanah yang. Harap-harap Malaysia akan maju. Pertama sekali, ekonomi rakyat dia lebih terjamin, harga barang turun. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-69. Terima kasih Petronas. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-69. Merdeka!